So, ada satu mitos yang business owner masih lagi percaya, iaitu kalau nak capai six figure ke beratus-ratus ribu tu, kena pump ads kau-kau. Which is boleh jadi betul, tetapi sekarang ni zaman dah berubah kan. Sekarang ni kita kena mengapplykan combo-combo digital marketing yang patut tim kita buat. So, selain tu apa lagi mitos yang ada? Oh, kena ada tim besar baru boleh scale. Oh, sekarang ni hanya kena berbayar je dah cukup, tanpa kita buat konten social media, tanpa kita buat follow up. So, macam saya cakap tadi, kita kena apply combo digital marketing yang membuatkan bisnes kita menjadi omnipresence. Maksudnya muncul di mana-mana. So, apa kita kena buat? Kita boleh bermula dengan bajet iklan yang kecil, tetapi kita cuba nak optimize untuk conversion. Maksudnya untuk memudahkan orang membeli. Dan yang kedua, content marketing kita kena buat juga supaya dapat kita nurture leads-leads yang baru kenal kita ni. Dan yang ketiga, automation untuk membantu orang yang dah beli untuk beli lagi, dan apatah lagi yang belum beli untuk beli lagi, supaya kita ada sistem automation untuk follow up orang untuk membeli, sama ada dia dah beli ataupun belum beli. Senang kata, nak grow ke 100k per month, even more, tak perlu spend gila-gila, tetapi kena ada strategi yang betul. Saya ada kupas dengan lebih dalam dekat saya punya website dan juga channel YT. So, anda boleh tekan link biru dekat profile saya dan cari konten ini, dan of course jangan lupa untuk tekan butang supaya tak terlepas video-video saya selepas ini.